Musim raya nanti, ramai pasangan akan buat majlis kahwin. Ramai juga yang mungkin belum tahu lagi dinar emas sebenarnya boleh dijadikan mas kahwin. Apa kelebihan memiliki emas dinar macam ni sebagai mas kahwin? Pertama, nilainya kekal lama. Berbanding pemberian wang tunai yang cepat habis untuk perkara-perkara kecil, dinar emas macam ni tetap bernilai dalam jangka panjang. Yang kedua, menjadi simbol kenangan yang bermakna untuk pengantin. Kekal sebagai tanda ikatan perkahwinan dan anda boleh simpan sepanjang hayat. Yang ketiga, nilainya meningkat untuk masa depan. Dinar emas ni bukan sahaja bernilai hari ini, tapi dia akan meningkat seiring dengan kenaikan harga emas. Yang keempat, lebih sesuai sebagai aset simpanan. Bukan macam barang kemas yang pemiliknya boleh cepat bosan pakai. Dinar emas ni lebih praktikal sebab sebagai simpanan jangka panjang untuk anda. Jadi kepada yang bakal berkahwin, bolehlah pertimbangkan untuk pilih dinar emas sebagai mas kahwin anda. Memulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan. Anda isi beg biru, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.